Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni kita ada hamba Allah. Dia orang akan buat kenduri di mahad kita. Dia orang akan buat kenduri di tempat kita. Tidak tahu dia orang akan buat. Ni dia buat ayam masak merah ke ayam masak masala. Acar, timun campur dengan gulai. Dapca kambing juga tak? Ni dia punya ni. Kita dah tambah dah daripada periuk besar tu, kita tambah ke periuk stil piring kecil. Okey. Nasi hujan panas kot. Nasi nyambuh fahim. Ni ada khidmat lah. Ada khidmat untuk hari ni 4 orang. Umi bagi ketua masak lah. Dah boleh nasi dah. Okay, letak nasi nah. Boleh dalam. Okey, bo yang. Nasi sedap nasi ya. Nasi hujan panas. Ya. Okey, bo. Tengok. Okey ni. Itulah. Inilah keluarga. Setiap tahun orang akan buat kenduri di mahad kita. Okey nah. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Okey, pelan-pelan. Nah, angkat. Cukup main, tuang sekuti kan? Yang 3 orang tu ni, 3 orang tu. Macam mana 3 orang tu? Okey, mana boleh untuk ni? Apa 2 orang kan? Cuba. Kita tunggu tetamu yang hadir, insya-Allah. Nah. Kita tahu orang akan buat tempat kita. Alhamdulillah. Okey, Medan? Ya. Okey. Tamayak pula Tamayak. Apa? Tamayak. Okey, nasi ni ada lebih ni. Nasi lauk ada lebih, tapi tak apa, kita buat tambah lah. Dekat depan ada lagi. Ni kita buat tambah. Oh, masya-Allah sedap ah. Okey, sini tempat masak macam biasa kan, tempat basuh talam. Ni tempat basuh talam. Ni tempat masak kita. Jadi masak untuk buka puasa ke apa ke sini. Jadi kita dah sediakan air kowe apa semua. Okey. Dapur kita. Okey, sini tempat makan lah. Tempat makan para pelajar kita. Kalau ikut ada 6 talam je. Tapi dah
dah apa ni pelajar Langkawi, diorang masuk mai ke tempat kita. Langkawi cuti awal sikit. Jadi dalam kita akan tambah satu dalam lagi lah, satu dalam lagi. Inilah suasana dapur kita. Dapur kita. Depan masak, inilah depan masak, inilah kena kemas. Kita dekat sini kita utamakan kebersihan dulu lah. An-nazafatu minal iman. InsyaAllah. Okey. Jadi lepas masak mesti memang kena kemas. Kena kemas, bersih. Alhamdulillah, bersih. Kita nak macam ni. Kalau buka mahat, kita nak pertama sekali kita nak kebersihan. Nombor satu, kebersihan dapur kan. Dapur, kawasan asrama, surau dan sebagainya lah. Semualah. Kita utamakan kebersihan dulu nombor satu. Okey. Jadi suasana ni lah. Sekarang ni juga jam pukul 5. Pukul 5. Jam sekarang menunjukkan pukul 5. Pukul 5 dan pukul 6. 6.50. InsyaAllah pukul 7 kita akan buat tahlil dengan hamba Allah yang tajah iftar untuk hari ni. Terima kasih kepada hamba Allah. InsyaAllah setiap tu diorang akan buat tempat kita. Di sini tempat makan tetamu kita yang hadir lagi. Diorang yang hadir seramai 40 orang. Semua adik-beradik lah ni. Adik-beradik kan. Adik-beradik mai. 40 orang. Jadi lelaki, perempuan makan di sana. Jadi lelaki makan di belakang saya ni, yang saya ambil video ni. Okey, inilah depa. Assalamualaikum. InsyaAllah siap mana? InsyaAllah hari ini kita buat bacaan Yasin dan Tahlil dekat atas keluarga Nur Ain dan Syed Ismail. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. اللهم صل سيدنا وحبيبنا وشفاعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والخرابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهما فعززنا بثالثها فقالوا إنا إليكم مرسلون لا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا InsyaAllah hari kita tunggu para tetamu yang hadir insyaAllah. Okay, alhamdulillah para tetamu dah hadir insyaAllah. Okay, boleh letak zana. Okay, muslimat belakang, masuk belakang insyaAllah. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صراط فإنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الآيات وبعد الممات آمين. سبحانك لا نوصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك آمين. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد
مؤمل حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. آمين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. آمين. وما هللناه من لا إله إلا الله. Alhamdulillah, masing-masing akan ambil makanan. Akan makan insya-Allah. Ambil banyak lagi dalam pojok ni, dalam pojok ni. Dalam pojok ada lagi ni, sikit ni. Ambil tambah. Ya. Duduk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Special lah. Baca doa lu. Baca doa lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, iaitu malam 10 malam yang terakhir, iaitu malam Ahad. Jadi insya-Allah kami mewakili daripada pihak Mahat Tahfidz Turas Al-Qadhafi meraihkan majlis iftar keluarga Syekh Ismail. Jadi alhamdulillah kita berjalan daripada petang tadi, bermula 6.30 tadi. Agak kelewatan sikit disebabkan tetamu yang hadir. Jadi insya-Allah alhamdulillah sampai sekarang kita dah selesai dengan bacaan Yasin, tahlil, dan kita iftar, buka puasa, dan kita solat maghrib secara berjemaah. Jadi alhamdulillah tanpa melengahkan masa ada penyampaian duit raya. Waalaikumsalam. Yang pertama saya bagi hak keluarga kami lah, keluarga Syekh Ismail dan ibu kami, bonda kami Fatimah binti Maidin. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Tahfidz yang sungguh menerima kami program yang kita adakan pada awal tadi ini. Alhamdulillah berjalan lancar dan kita dapat buka puasa bersama-sama. Alhamdulillah untuk yang berapa saya ingat adalah 4 tahun dah. Jadi kami doakan kami diberi kerahmatan, keberkatan, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki untuk kami terus dapat membuat amal sedekah, infak kepada semua lah, insya-Allah. Baik, dengan itu saya ingin menjemput adik saya untuk menyampaikan duit raya lah, no?
Kena bawa ke sudah, mic dah, mak. Tak mau. Okey, sekarang ni diorang tengah ambil duit raya. Ambil duit raya. Alhamdulillah. Kami dari keluarga Syekh Ismail Muhammad Yusof mengucapkan